Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi konten pada hari ini adalah berkenaan dengan Nissan Almera saya, yang mana saya nak tukar mounting engine sebab gegar dah ni. Kalau macam sekarang ni dekat traffic light kan, gear D ataupun kalau kita letak N, memang ada gegaran lah. So saya akan tunjukkan mounting engine yang saya beli dekat online, dan saya suruh komen pasang lah. Okey, nanti lepas pasang kita tengok macam mana. Sambil tu saya pun suruh komen tukar ni lah, belting, drive belt orang panggil. Sebab setiap pagi dia akan berbunyi tikus. Okey, ni dia mounting yang saya beli. Jadi bukan yang semako ke yang mahal-mahal tu tak, bukan tacong yang original. Original kalau beli kat kedai spare part RM800. Ini dalam 200 lebih lah saya beli. Untuk Almera dia ada 3. Ni. Okey. Dia nama Deco. Dan kemudian dia ada yang kecil macam ni. Okey, kalau tengok yang kecil ni, dia macam ada benda mengelupas kat tepi tu kan. Tu sebenarnya dia spray, dia kata coating. Tujuannya untuk jaga. Deco Nissan, siap barcode lagi. Kod ni kalau kita scan, kita akan dibawakan ke Facebook page. Dan satu lagi yang part paling besar tu lah. Part paling besar tu ini. Yang saya pakai sekarang ni jenis Denko pun 3-4 tahun dia dah gegau macam ni . So saya cuba yang ni pula. Kereta saya dah siap tukar mounting engine dan juga drive belt ataupun tali sawat engine. So gegaran dah tak ada. Lepas tu pula bunyi-bunyi tikus tu dah tak ada. Just kita tukar belting saja. Kalau korang lihat pada belting saya yang sebelum ni memang dah crack ataupun dah merekah, yang patut kena tukar. Untuk Almera saya ni, engine mounting tu ni adalah kali kedua lah tukar. Untuk belting pun sama juga. Ni saya tukar kali kedua.